Okey, kita dah buat 2 menu. Ni kita masuk pizza yang ketiga. Seductive katanya. Seductive Seductive. Dia pakai duck lah. Betul. Okey. Ini base dia pakai duck yang macam mana ni? Dia pakai duck prosciutto ni, maknanya kita dah age keringkan dia. Selama lebih kurang 21 hari lah. 21 hari. Kita cure dia dengan garam sahaja. Wow. Bahagian itik kita pakai ni bahagian dada, itik. Yang ni pula kelainan dia apa? Daripada segi pizza dia sendiri. Ini kita tak pakai sos tomato. Oh. Kita tak pakai base tomato ni sebab kita nak biar duck tu rasa dia naik. Kalau pakai tomato dia agak kuat sikit rasa masam tu. Nak bagi rasa duck tu betul-betul menyelah lah dalam setiap gigitan tu kan. Kita letak peach sikit. Yang ni ialah peach. Buah peach. Ni manis lah. Ni manis. Okey. Profile dia manis. Sekarang ni dah ready nak launch lah. Oh, ni Ini masuk dulu. Masuk dulu. Ini dulu Ya. Berapa lama biasalah? Ini minit, masak 2 minit. habis. Ini masak 1 minit. Okey. Macam ni pun memang beli daripada Napoli ke apa ni? Daripada Napoli jugalah. So kita nak hasilkan yang terbaik, kita pakai pun barang yang terbaik. Okey. Cuma masalahnya kita tak pakai kayu Kenapa kat tak sini. pakai kayu ni? Sebab costing jugalah. Kayu ni agak mahal. Ya. Kat Malaysia ni gas lagi murah lah. Pakai kayu, gas ataupun elektrik tak ada beza. Tak ada beza Yang penting dia sampai suhu 400 Celsius tu. Okay, next kita letak duck prosciutto tu lah. Yang dah keringkan selama 21 hari minimum. Minimum Ni masin-masin pungent tu. Oh, so dia ada gabungan lah. Masin, manis dengan cheese tu dengan lemak-lemak masam sikit-sikit Jadi bila setiap gigitan tu kita kena cari mana setiap 3 ingredient tu ada kan. Baru kita makan. Finish dia dengan Grana Padano. So masuk sikit lagi. Berapa saat? 2 saat? Tak ada dah. Tak payah Ini dah? dah siap dah. Oh ya Finishing olive oil. Siap? Siap. Okey. Unik sikit. Seductive kan tajuk dia. Nama menu ni seductive sebab dia pakai duck dalam ni. Ni pun kita akan try kejap lagi. Ada lagi satu pizza dia kena buat.